Melihat pokok kundang jingga kuning ini dengan dahan yang lebat, semua orang beranggapan ia mengambil masa yang lama untuk tumbuh. Tetapi sebenarnya hanya mengambil masa kira-kira 1.5 tahun untuk pokok itu mula berbuah. Varieti kundang Thai ini dipilih dengan teliti oleh kami. Pokok cantuman standard kira-kira 50 ke 70 cm tinggi, akar yang kuat, cepat tumbuh dengan baik di dalam pasu atau di dalam tanah. Buahnya sangat cantik, kulit keemasan, isi yang tebal, rasa manis dan sejuk. Anda akan mengingatnya selama-lamanya selepas memakannya. Perkara yang baik ialah pokok ini sangat mudah ditanam, sesuai untuk iklim panas dan lembap, mudah dijaga, tetapi memberikan hasil yang tinggi sepanjang tahun. Kini kebun hanya mempunyai satu kelompok pokok yang paling cantik. Mereka yang menyukai varieti ini harus menyimpannya lebih awal. Kini terdapat promosi, beli 5 percuma 1 dengan baja berkualiti tinggi dan penghantaran ke rumah. Simpan pokok lebih awal supaya saya boleh memilih pokok yang paling kuat dan paling cantik untuk anda.